استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله وإلى سبيله المقدم محمد بن علي وإلى اسمه محمد عن سلمه الله الشاطر المهدي الشاطر حبك الشاطر حسن الشاطري والحبيب السليم الشاطر وصحبه الكتاب الشيخ حبيب عمر بن عمرو بن بكر الكافر واسمه محمد الله يغفر لهم ويرحمهم ويعجز درجات من الجنة وينفع على بهم من بأس البركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. علم البيان. البيان في اللغة الكشف والإيضاح. يقال فلان أبين من فلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما. وبان الشيء يبين بيانا اتضح وتبين الشيء ظهر والتبيين الإيضاح. وأما في الاصطلاح فالبيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد في تراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة عليه. فالمعنى الواحد كالكرم مثلا في الاستطاعة إذا كنت متمكنا من مسائل هذا الفن أن تعبر عنه بأساليب متفاوتة في وضوح الدلالة عليه. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi pada pengajian kali ini kita masuk pada perbahasan yang baru, ilmu yang barulah, salah satu daripada pembahagian ilmu al-balaghah. Seperti yang kita maklum, ilmu balaghah ni terpecah kepada beberapa ilmu, 3 kan. Itu yang pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang terakhir ilmu al-badi'. Jadi kita masuk pada ilmu bayan. Secara umumnya bila sebut ilmu bayan, apakah yang akan kita pelajari? Ilmu bayan ni ilmu alladhi yu'allimuka kaifa taqul. Setelah mana kita belajar ilmu ma'ani, apa yang kita perlu cakap pada tempat-tempat yang tertentu. Terkadang kita panjangkan cakap, kita pendekkan, kita samakan percakapan kita, kan? Setelah mana kita tahu tempat mana yang kita perlu bercakap, sekarang ni bagaimana kita nak bercakap? Bagaimana kita nak menerangkan, nak mensyarahkan, nak membawakan perkataan kita kepada orang. Mana tariqah yang lebih jelas? Di antara dalam bayan kita akan bincangkan cara-cara ataupun tariqah, turuq yang lebih awdah, yang lebih jelas kepada pendengar. Sama ada dengan jalan, salah satu daripada 3 jalan. Sama dengan jalan tashbih, ataupun dengan jalan majaz ataupun isti'arah, dan terakhir jalan apa? Kinayah. 3 ni sahaja. Baik. Dan kita akan maklum nanti lepas kita baca ni, jalan yang paling wadih ataupun yang paling awdah adalah dengan jalan tashbih. Turun bawah dia adalah jalan isti'arah ataupun majaz. Yang terakhir kinayah. Baik, itu macam mana? Al-bayan fil lughah. Al-bayanu fil lughah al-kashfu wal-idah. Waw itu hanya ataf tafsir. Apa makna kashf? Idah. Kashaftu al-hijab. Maksudnya apa? Awdah tu al-hijab. So, saya menjelaskan sehingga saya menyingkap hijab tersebut. Boleh faham? Yuqalu fulanun abyanu min fulan. Fulanun abyanu min fulan. Maksudnya apa? Ai afsahu minhu. Maksud dia seseorang ni lebih fasih, lebih jelas daripada dia. Ada 2 orang. 2 orang. Dua-dua cakap jelas, tapi salah satu lebih jelas. Itu guna isim tafdhil. Dia mushtarak baina itsnain, tapi salah satu ahaduhuma tu lebih daripada yang lainnya. Baik, wa awdahu kalaman, dan lebih jelas percakapan dia. Wa bana syai'u yabinu bayanan. Ittadhaha. Bana syai' yabinu bayanan. Maksudnya ittadhaha dengan makna apa? Jelas. Baik. Wa tabayyana syai'u dhahar. Tabayyana syai'u dhahara. Baik. Wa tabyin al-idah. Ala kulli hal. Ada yang bila kita guna fa'al, ada yang lazim tanpa maf'ul bih, dan ada yang
mutaaddi, ada maf'ul bih. Mengikut wazan-wazan yang kita gunakan, yang kita belajar dalam ilmu saraf. Nah. Baik, wa amma fil istilah, adapun dalam istilah pula makna ilmu bayan, fal bayanu ilmun yu'rafu bihi iradul ma'na al-wahid fi tarakiba mutafawitah fi wuduhi dilalati alaih. Ilmu bayan adalah satu ilmu yu'raf bihi, diketahui dengan ilmu tersebut, ilmu tadi, iradul ma'na al-wahid, kita mendatangkan. Nah, irad dengan makna apa? Maji, mendatangkan satu makna yang satu, tetapi dalam tarkib-tarkib yang mukhtalifah. Mutafawitah ay mukhtalifah. Makna satu seperti contoh jud ataupun karam ataupun syuja', tapi datangkan dalam pelbagai apa? Pelbagai tarkib. Maksud pelbagai tarkib ni 3 aja sebenarnya. Maksud dia kat sini adalah sama ada tashbih. Contoh kita kata orang tu syuja'. Nah, kita kata ra'aitu Zaidan kal asadi. Aku melihat Zaid itu seperti asad, seperti singa. Pada apa? Fi syaja'ah, pada keberanian dia, menggunakan tashbih. Kalau kita menggunakan jalan isti'arah, kita kata contohnya ra'aitu asadan yu'allimu. Aku melihat singa mengajar. Ada tak singa mengajar? Tak ada. Qarinah untuk makna hakiki itu tak boleh. Jadi kita bawa kepada makna yang lain, iaitu makna isti'arah majaz dia, iaitu seorang yang berani ataupun seorang yang garang lah, sedang mengajar. Jadi kita bawa satu makna sahaja, tapi fi tarakib mukhtalifah. Terkadang tashbih, terkadang majaz, terkadang kinayah. Boleh faham tak? Yang ni ilmu bayan. Jadi kita kaifa taqul, bagaimana kamu nak bercakap kan? Sama ada menggunakan tashbih tadi ataupun majaz ataupun kinayah. Jadi kata fal bayan ilmun yu'raf bihi iradul ma'na al-wahid fi tarakib mutafawitah fi wuduhi dilalati alaih. Untuk tujuan apa kita menggunakan tarakib mutafawitah? Tujuan dia wuduhi dilalati alaih, untuk menerangkan, untuk menjelaskan makna bagi perkataan tersebut. Boleh faham tak? Bagi makna yang kita nak tadi, makna jud, makna karam, makna syuja' tadi. Boleh faham? Baik. Wa amma fil istilah, fal ma'na al-wahid. Sekarang dia akan terangkan kita satu persatu apa yang dimaksudkan dengan ta'rif. Orang panggil syarhut ta'rif. Syarah bagi ta'rif ni. Fal ma'na al-wahid, makna satu dia kata kat sini, kal karam mathalan, seperti dermawan contohnya, fi istita'atika, pada kemampuan kamu, idza kunta mutamakkinan min masaili hadzal fan, sekiranya kamu ni orang yang pandai, orang yang hebat di dalam ilmu ini, masalah dalam ilmu ini, an tu'abbir anhu, kamu mampu mengungkapkan tentang karam tadi, bi asaliba mutafawitah, dengan uslub-uslub yang pelbagai, yang berlainan, fi wuduhi dilalati alih, untuk menjelaskan makna tersebut. Boleh faham? Kita bagi contoh. Dia bagi contoh kat sini, pengarang. Fataratan tasluku tariqat tashbih, terkadang kamu berjalan, kamu menggunakan jalan tashbih. Sebagai contoh, fataqul Muhammadun kal bahri ata'an, Muhammad itu seperti laut. Dari sudut apa? Ata'an, pemberian dia. Ata' i'rab dia apa? I'rab dia tamyiz lah kan. Muhammadun kal bahri ata'an, Muhammad seperti laut. Seperti laut ni tak penuh orang panggil bakhil daripada memberi. Air laut dia sentiasa ada. Kalau kita mancing penuh ikan habis di laut, tak penuh lagi rasanya kan. Berjuta-juta orang pergi setiap hari, pergi ke laut ambil ikan semua, tak penuh lagi ikan habis. Maksud dia laut ni tak pernah berhenti memberi daripada zaman Tok Adam sampai sekarang. Tak penuh lagi dah masuk berita, minta maaf sekarang ni laut dah habis ikan. Tak penuh lagi masuk berita macam tu. Maka kita kata Muhammad kal bahri ata'an. Muhammad ni sepertilah laut dari sudut pemberiannya, tak pernah berhenti memberi. Baik, wataratan tasluku tariqal isti'arah, dan terkadang kita menggunakan jalan isti'arah. Sebagai contoh, fataqul sa'aitu il bahri li anala rifdahu, saya berjalan ke laut untuk mendapatkan rifdahu. Apa rifdah? Ata'ah, pemberian dia. Saya berjalan ke laut untuk mendapatkan pemberian dia. Apa maksud kat sini?
Adakah apa benar-benar laut makna hakiki? Tidak, tapi makna majazi. Nah, iaitu saya berjalan ke seseorang yang dia itu sifat dia seperti laut, iaitu tidak kering memberi. Nah, sentiasa memberi untuk mendapatkan apa? Pemberian dia. Isti'arah. Makna sama. Yang tashbih tadi pun mentakbirkan makna karam. Yang ni pun mentakbirkan makna karam. Wa taratan tasluk tariqal kinayah. Terkadang dia menggunakan jalan kinayah. Sebagai contoh dia kata fataqul Muhammadun kathirur ramad. Nah, Muhammad ini banyak dia punya apa? Ramad. Ramad ni adalah abu daripada bakaran. Sebab apa ada banyak abu? Sebab dia bakar. Sebab apa bakar? Maksudnya dia masak. Sebab apa dia masak? Sebab ada banyak duyuf. Kalau masak sikit-sikit tak banyaklah abu. Nah, kalau masak sikit-sikit abu tak banyak. Tapi ni kinayah. Kinayah ni dia ada dua makna. Makna yang dekat, makna yang jauh. Makna dekat dia kathirah, banyak abu. Tapi makna jauh adalah banyak duyuf, kathirud duyuf. Daripada mana dapat kathirud duyuf ni? Daripada makna yang kita ambil daripada perkataan lawazim dia. Kerana banyak abu, lazim daripada tu adalah banyak membakar. Lazim daripada banyak membakar disebabkan apa? Disebabkan banyak makanan. Sebab banyak makanan takkan makan 2 orang kat rumah. Sebab banyak tetamu di rumah. Maka membawa makna karam tadi, wujud tadi. Yang ni nama dia tariq al-kinayah. Dan semua ni kita akan belajar satu persatu dalam ilmu bayan insya-Allah. Baik. Fa anta tara. Nah, sekarang ni kamu lihat pada tiga contoh yang diberi oleh pengarang di sini, anna fi istita'atika wasfa insan bil karam bi asaliba min at-tashbih wal isti'arah wal kinayah. Bahawasanya kamu mampu untuk menyifatkan satu orang manusia dengan sifat karam, tetapi dengan uslub cara yang pelbagai. Nah, iaitu tashbih, isti'arah dan dengan kinayah. Jadi orang yang memahami ilmu bayan ini, nah, dia mampu bukan satu makna. Saya akan tengoklah, mampu bukan satu makna ni saja. Apa-apa sahaja makna yang dia ada di dalam fikiran dia, ada dalam jiwa dia, dia mampu takbirkan dengan ungkapan yang pelbagai. Maka barulah dinamakan alim dengan ilmu bayan. Tapi kalau dia hanya macam saya lah, pandai baca contoh saja kan. Ini contoh-contoh dalam kitab. Yang ni tak nama alim dengan ilmu bayan. Orang yang alim dengan ilmu bayan ni dia mampu mengungkapkan seluruh makna yang dia nak. Tahta iradatihi wa qasdihi. Di bawah keinginan dan kemampuan dia untuk apa? Mengungkapkan seluruh makna yang ada dengan 3 uslub tadi. Barulah dinamakan orang tu alim dengan ilmu bayan. Wa hadha syai'un aziz. Benda yang tak semua orang ada. Nah, kita boleh dapat baca ni macam saya sendiri pun kerana ada kitab, ada contoh-contoh dalam ni. Tapi kalau datang kat orang cuba ungkapkan makna ni dalam 3, saya pun tak reti. Nah, boleh faham? Jadi dia bukan mudah. Dia orang panggil malakah. Satu kemampuan yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang. Nah. Baik. Kita tengok nah. Wa kama tara. Dan seperti mana kamu melihat, fa inna awdahal asalib fi dilalah atau fi dalalah al ma'na huwa tashbih. Dia kata makna yang paling jelas di sini, penggunaan yang paling jelas di sini adalah menggunakan tashbih. Sebab bila disebut musyabbah dengan musyabbah bih, ra'aitu Zaidan kal asad. Nampak dia Zaid seperti ni. Maka lebih jelas kan daripada menggunakan isti'arah. Dia buang terih musyabbah. Dia tinggal musyabbah bih sahaja. Yang kinayah lagilah menggunakan lawazim sahaja. Maka yang paling jelas adalah tashbih. Yang kedua isti'arah, yang ketiga adalah kinayah. Wa talihi al-isti'arah. Kan yang paling jelas tashbih, selepas tu tali orang tali maksudnya ata ba'dahu. Ata ba'dahu al-isti'arah. Thumma al-kinayah. Kemudian kinayah yang terakhir. Wa sataqifu ala asrari dhalika kullih fi mawtinihi insyaallah taala. Dan kamu akan melihat sendiri, kamu akan sataqif dengan makna sata'rif. Nah, sataqif dengan makna sata'rif, kamu akan mengetahui rahsia-rahsia yang disebutkan. Sebab apa pengarang sebut tashbih yang lebih jelas nak dibanding dengan isti'arah, nak dibanding dengan kinayah. Semua tu akan kita ketahui
dalam perbincangan akan datang. Tapi yang sikit-sikit yang mudah-mudah kita bagi tahu dah lah. Kerana tashbih disebutkan musyabbah, dengan musyabbah bi isti'arah dibuang musyabbah, yang apa kinayah disebut lawazim sahaja. Nah, fi mawdhi maksud fi mawdhi'ihi, nah, pada tempat dia, dalam bab dia, insya-Allah. Baik, nadharatun fi ta'rif. Sekarang ni kita nak melihat dengan teliti ta'rif yang diberikan. Tadi syarah ta'rif kan. Sekarang ni kita nak melihat balik dengan teliti syarat-syarat yang ada di dalam ta'rif. Kata pengarang, inna man yudaqqiqun nadhara fi ta'rif al-istilahi li 'ilm al-bayan yudriku ma yali. Orang yang meneliti dengan penelitian yang sungguh pada ta'rif istilahi tadi bagi 'ilm al-bayan akan mendapatkan apa yang akan disebutkan ni. Maksud dia punya orang panggil apa? Perbezaan ilmu ni dengan ilmu yang sebelum ni. Ilmu bayan dengan ilmu ma'ani. Dia kata yang pertama, anna al fi lafzil ma'na. Kata dia kata ilmu yu'raf bihi iradul ma'na al-wahid. Apa makna al-ma'na? Alif lam kat situ dengan makna apa? Kata pengarang. Anna al fi lafzil ma'na, dia kata istighraq al-urfi. Maksud dia al-ma'na, maksud bukan satu makna. Kan lafaz mufrad. Betul tak? Tapi guna alif lam lil istighraq, maksud seluruh makna secara uruf lah. Nah, uruf makna uruf. Istighraq urfi dia kata. Fal murad bi madkhuliha, yang dimasukkan dengan madkhul dia, yang perkataan al makna yang dimasukkan alif lam tadi tu, kullu ma'nan wahid yadkhulu tahta qasdil mutakallim. Satu makna yang masuk di bawah qasdil mutakallim. Apa-apa makna maksud dia. Bukan satu makna karam sahaja, syuja' sahaja. Itu bukan alim ilmu bayan. Tapi kena seluruh makna. Walihada, dia kata kerana ini, falau istata'a insanun an yu'abbira an ma'nan wahid kal jud bitarakiba mukhtalifah fil wuduhi duna ghairihi min al ma'ani. Duna ghairihi maksud duna ghairil jud tadi. Karam. Jud dengan makna karam lah. Lam yakun aliman bi ilmi bayan. Kerana ini kata pengarang, sekiranya seseorang tu mampu untuk mentakbirkan, untuk mengungkapkan satu makna. Contohnya jud tadi, karam tadi kan. Muhammadun kal bahri ata'an, tu sa'aitu lil bahri li anala rifdahu. Muhammadun kathirur raman. Yang tadi tu satu-satu makna sahaja. Bitaraki mukhtalifah macam tadi. Fil wuduh, untuk menerangkan makna duna ghairihi, tapi bukan yang lain. Kalau suruh syuja' tak boleh. Kalau suruh sabar tak boleh. Kalau suruh tawadhu' tak boleh. Lam yakun aliman bi ilmi al-bayan. Maka yang ni belum betul-betul alim dengan ilmu bayan. Wa inna ma yakunu aliman bi hadzal ilm. Hanya saja dia ni menjadi orang alim dengan ilmu ini. Idza istata'a an yu'abbira an kulli ma'nan yadkhulu tahta qasdihi wa iradatihi. Sekiranya dia mampu untuk mengungkapkan tiap-tiap makna yang ada, yang lalu, yang datang di bawah keinginan dan apa dia punya keinginan ni. Keinginan ataupun kita panggil apa yang dia fikirkan. Dia faham? Barulah dinamakan alim dengan ilmu bayan. Okey. Yang tu yang pertama Maka bila kita al-makna, jangan faham mufrad maksud dia satu makna saja. Tak. Lil istighraq al-urfi, seluruh makna-makna yang ada. Baik, yang kedua, anna taqyid al-ma'na bil wahid. Kata al-ma'na al-wahid kan. Taqyid al-ma'na bil wahid jadi al-gharad minhu, gharad daripada dia al-ihtiraz, untuk mengeluarkan al-ihtiraz makna al-istithna, untuk mengeluarkan anil ma'anil muta'addidah limuaddati bituruqin mukhtalifatin fi wuduhi dalalati 'alayha bi an yakuna limuaddatin, hada sebenarnya tanwin tu kita letak, bi an yakuna hadha at-tariq mathalan fi ma'nahu awdaha dilalatan min al-akhar fi ma'na. Sebenarnya kita baca. Bila kata ma'na al-wahid, kan nak ihtiraz daripada makna-makna yang mutaaddidah. Maksud dia apa? Saya pandai mentakbirkan kalau jud menggunakan tashbih, kalau karam menggunakan isti'arah, kalau sabar menggunakan kinayah. Ini bukan alim ilmu bayan juga, sebab dia bukan makna yang satu.
dia makna yang pelbagai. Makna yang banyak tapi dengan turuk yang mukhtalifah. Nah, makna banyak. Tadi kata kena makna banyak kan? Kena banyak pandai kan? Saya pandai makna banyak. Tapi tarik saya untuk satu makna satu je. Sabar guna tashbih. Karam guna isti'arah. Tawadhu' guna kinayah. Oh, yang ni bukan juga. Tak, kita nak satu makna, tiga-tiga boleh. Setiap satu makna yang ada tu, tiga-tiga tarakib tu boleh buat. Bukannya satu makna satu saja. Boleh faham tak? Yang tadi tu seluruh makna tiga kan? Ini pun sama juga. Ni dia kata saya pandai semua tarakib saya pandai. Tapi kalau tarakib ni satu makna aja. Kalau tarakib ni juga satu makna. Tarakib je yang lebih. So dia turuk tu yang lebih. Tapi makna tetap apa? Yang pandai satu saja. Orang tak boleh jugalah. Nah, boleh faham? Ihtiraz 'anil ma'anil muta'addidah, makna banyak tapi muaddah bi turuqin mukhtalifah. Nah. Okey, baik. Tapi yang digunakan dengan tarik yang lain. Fi wuduhid dilalati 'alaiha, untuk menerangkan makna tersebut. Okey, dia kata contoh bi an yakuna hadha at-tariq masalan fi ma'nahu awdaha dilalatan min al-akhar fi ma'na. Ka'an tu'abbir 'an ma'na al-jud. Seperti dia sekarang ni nak mengungkapkan makna apa jud, iaitu dermawan ataupun apa ni tadi apa? Pemurah tadi. Masalan biqaulika Muhammadun kal bahri fil 'ata. Muhammad itu seperti bahar, seperti laut. Nah, fil 'ata. Thumma tu'abbir 'an ma'na asy-syaja'ah biqaulika ra'aitu asadan fi sahatil wagha yujahidu li'a'la'i kalimatillah. Aku melihat asad, iaitu singa, fi sahatil wagha, iaitu pada padang pasir ataupun pada tempat peperangan, sedang berjihad untuk menegakkan kalimah Allah. Nah, jadi singa tidak dikira berjihad lah. Nah, sebab dia singa, bukannya manusia. Bila manusia baru kita sifatkan dia dengan yujahid. Nah, kalau asal kita tak panggil yujahid, kita panggil yaftaris. Dia memburu, bukannya berjihad. Dia kata, sekarang ni singa berjihad memakan orang. Bukan nama berjihad, dah nama pun singa kan. Jadi kat sini qarinah kuat. Perkataan yujahid itu menerangkan asad itu bukanlah dengan makna singa, tetapi adalah seseorang yang berani, seorang pemberani. Faham tak? Baik, faminal bayyin. Nah, dan apa jelas dekat sini tarkib al-awwal, iaitu tashbih tadi Muhammadun kal bahri fil 'ata, fi ma'nahu, pada makna dia awdahu dalalatan min as-sani fi ma'na, lebih jelas daripada apa? Daripada yang kedua, iaitu syaja'ah tadi. Kama sata'rifu fi mawtinihi insyaallah ta'ala. Okey. Famithlu hadha laysa min 'ilm bayan fi syai'. Maka yang disebutkan contoh di sini bukan ilmu bayan. Sebab apa? Li'anna al-ma'na, kerana makna fi tarkibain mukhtalif. Kerana makna pada dua tarkib tadi, tashbih dengan isti'arah tadi berbeza. Makna yang pertama jud, iaitu pemurah. Makna yang kedua syaja'ah, iaitu berani. Tak sama. Tak mau. Kita nak makna wahid, satu makna bitarakib mukhtalifah. Washtartu an yakuna al-ma'na fihima wahidan. Makna pada dua-dua tarkib itu sama, tak boleh berbeza. Boleh faham? Baik, yang ketiga yang terakhir, taqyid at-tafawut. Nah, biwuduh ad-dilalati al-qasdu minhu al-ihtiraz 'an at-tafawut fi mujarrad al-lafz. Baik, bila kita taqyidkan di atas iradul ma'na al-wahid bi dia kata bi ibaratin mukhtalifah kan, bi tarakiba mutafawitah. So apa kita kata bi tarakiba mutafawitah? Nak bagi tahu mestilah tarkib tu berbeza. Tak boleh guna tarkib yang sama tapi berbeza lafaz sahaja. Dia gunakan contoh tashbih. Lafaz kedua pun tashbih. Boleh? Dua-dua tashbih, tarkib yang sama tapi menggunakan lafaz yang berbeza. Kita tengok contoh nah. Jadi yang ni pun bukan ilmu bayan. Kita nak yang berbeza tu tarkib dia. Maksud dia tashbih, majaz, isti'arah. Samalah. Tarkib, majaz, kinayah. Nah. Yang tu tarkib dia berbeza. Tak mau tashbih semua tapi lafaz-lafaz dia guna perkataan yang orang panggil sama makna. Kita tengok contoh kat sini. Kama idza awradta ma'nan wahidan fi tarkibain mutaradifain. Seperti kamu mendatangkan satu makna tapi dalam dua tarkib yang sama. Tarkib yang mutaradif, yang sama maksud dia kan.
wa anta alimun bimadlulatil alfaz fihi, sedangkan kau mengetahui makna setiap lafaz pada dua tarkib tadi. Makna aja berbeza sebab lafaz berbeza. Ka an taqul mathalan nakhatu fami Muhammadin qatti. Apa maksud nakha? Nakha ni maksud bau mulut kan. Bau mulut Muhammad seperti tib, seperti wangi-wangian tib. Nah, wangi-wangian. Baik, yang ni apa dia guna ni? Apa dia guna kat sini? Jalan apa? Tashbih ke isti'arah ke apa kinayah? Tashbih. Apa tarkib dia tashbih. Dia kata nakhatu fami Muhammad qatti. Bau mulut Muhammad seperti tib. Baik, yang kedua, summa taqul raihatu thagri Muhammad kannat. Nampak tak? Raihah maksud dia nakha, bau mulut. Thagr maksud dia thagr dengan makna lubang tau. Al-murad bi thagr itu adalah mulut. Nah, thagr dengan makna fam, nah mulut. Muhammad kannat naw'an min at-tib. Nampak tak? Maka guna tashbih juga. Cuma lafaz berbeza. Yang tadi nakha diubah jadi apa? Diubah jadi raihah. Fam tadi diubah jadi thagr. Muhammad tak ubah sebab nama sama kan. Tib tadi diubah jadi nat. Sedangkan nat tu naw' min at-tib. Maka dia tahu madlulatul alfaz, dia tahu, iaitu makna lafaz tu dia sendiri dia tahu. Tapi tarkib sama. Maka yang ni laisa min ilmil bayan. Kerana ilmu bayan mesti mengubah tarkib. Tak boleh dia tarakib mutafawitah. Itu tarakib mukhtalifah. Bukannya tarakib yang sama, yang mutaradifah, bukan yang mutaradifah, tapi mutafawitah. Lalu kata famithlu hadza laisa min ilmil bayan. Maka ini bukan ilmu bayan. Sebab kita sebut dah. Senang cerita ilmu bayan ni, saya nak satu makna tetapi menggunakan uslub yang berbeza. Bukan satu makna tapi uslub yang sama. Beza lafaz saja tak mau. Nah. Lianna tarkibain mutamathilan fi wuduhid dilalah al makna. Kedua-duanya menggunakan tashbih. Wal ikhtilaf innama huwa al-lafzu wal ibaratu faqat. Hanya saja dia kata perbezaan di sini, ikhtilaf di sini pada lafaz yang disebut sahaja. Kan? Adapun tarkib sama. Laisa min ilmil bayan fi syai'. Bukannya ilmu bayan. Wasyarat di sini dia kata syarat an yakun al-ikhtilaf fi wuduhid dilalah. Maka terhasil walhasil yatahassal min hadha at-ta'rif thalatha syurut. Yang pertama, ay yu'abbira an kulli ma'nan tahta muradihi wa qasdihi. Itu. Ana ay yaqdira ala at-ta'bir bi kulli ma aradahu wa qasada. Dia mampu mentakbirkan tiap-tiap apa yang dia kehendaki. Tiap-tiap makna. Boleh? Yang kedua, ay yakuna al-ma'na fi at-tarkibain tu apa wahid. Makna mesti sama. Tak boleh makna tadi, yang pertama tadi makna dia syuja', yang kedua jud, tak mau. Nak makna sama. Yang terakhir kat sini dia kata ay yakun al-ikhtilaf fi wuduhid dilalah. Ikhtilaf pada menjelaskan makna. Saya kata tadi peringkat dia 3. Bermula dengan tashbih, yang kedua isti'arah ataupun majaz, yang ketiga kinayah. Sebab nanti kita akan tahu majaz, bawah dia ada isti'arah. Sebab isti'arah dia ni orang panggil anak kepada tashbih dengan majaz. Nah, dia adalah tashbih kahwin dengan majaz, maka lahirlah isti'arah. Maka isti'arah ni dia daripada majaz juga. Nah, kalau nanti ada majaz mursal, ada isti'arah kan. Jadi daripada mana datang isti'arah? Daripada majaz lah. Dia terlahir daripada tashbih. Bila majaz mursal, majaz dia gabung dengan apa? Gabung dengan apa tashbih, lahirlah anak nama dia isti'arah. Terakhir kinayah. Nah, di syarat ketiga an yakun al-ikhtilaf fi wuduhid dilalah. Tak boleh ikhtilaf bi mujarradil alfaz, tak boleh. Nah, semata-mata lafaz. Maka daripada ta'rif ni, iaitu kita baca tadi ta'rif dia ilmun yu'raf bihi iradul ma'na al-wahid bi tarakiba mukhtalifah fi wuduhid dilalati alaih. Maka daripada 3 syarat kita dapat hasil 3 syarat. Faham tak? Jadi yang ni kata Musa bagi man yudaqiqun nazar. Orang yang meneliti dengan pandangan dia, berfikir dengan fikiran dia, merasai dengan hati dia, maka dia akan nampak perbezaan pada ta'rif ataupun terhasilnya 3 syarat yang kita sebutkan tadi. Nah.
Cuma di sini tak sebut. Sebenarnya apa wadi', wadi' apa, ada beberapa perbezaan. Satu pada inilah maudhu' dia kan. So maudhu' ilmu ma'ani, perbincangan. Ilmu ma'ani dengan ilmu bayan berbeza. Setiap ilmu dia takhtalif biikhtilafi mawdu'atiha kan. Al-ulum ni dia takhtalif biikhtilafi mawdu'atiha, seperti yang Syed Nizar sebut kan. Apa ilmu ni dia berbeza dengan berbezanya dia punya maudhu'. Maudhu' yang kita bincangkan dengan ilmu ma'ani ni bukan seperti ilmu ma'ani, tak seperti dengan ilmu bayan. Ilmu bayan bincang 3 perkara ni saja. Ilmu ma'ani tak ada. Dia bincang tentang apa tempat-tempat yang perlu kita panjangkan kalam, pendekkan kalam, samakan percakapan, dia bagi tahu situasi-situasi dia. Yang ni bukan. Nah, yang ni cara kita nak ungkapkan satu makna dengan uslub yang berbeza. Itu ilmu apa nama? Ilmu al-bayan. Sebab tu saya kata, apa ilmu bayan ni? Al-ilmu alladhi yu'allimuka kaifa taqul. Ilmu yang mengajarkan kamu bagaimana kamu nak berkata-kata, bagaimana kamu nak bercakap. Nah, itu ilmu al-bayan. Boleh nah? Yang kedua yang tak sama, wadi' dia. Kalau wadi' apa, orang yang mula-mula mentadwinkan ilmu ma'ani adalah Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah, yang buat kitab Mi'ah Awamil ke apa nama? Nah. Kan? Itu Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Kan? Yang ni yang buat dia sebelum dia lagi. Nama dia Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sebelum daripada Abdul Qahir. Bila datang Abu Ubaidah yang mula mentadwinkan, datang kawan-kawan itu kepada Abdul Qahir Al-Jurjani, dia mula buat asas-asas bagi qawaid apa nama apa ni? Ilmul bayan. Ilmul bayan. Nah, jadi insya-Allah yang itu saya ingat akan belajar al-babul awal ni pada tasybih. Kita akan belajar pada pengajian akan datang insya-Allah nah. Insya-Allah taala a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salli sallallahu alaihi Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wan daraji atfatan yaji radal alami ya uhainal judi wal cinta pendosa sibukkan dunia namun dicipta sebagai umatnya. Apakah cintaku diterima bekalan hamba akhiran sana ya Rasulullah salamun alayhi ya rafi'a syani wan daraji atfatan yaji ratal hamba sepertiku hanya mengharap bekalan rindu terus disua merasa malu untuk menghadap dengan Rasulmu yang tinggi adab seperti Adam memakan larangan
ketika Muhammad ditawasulkan, ya Rasulullah, salamun alaih ya rafi'a sya'ni wal daraji atfatan yaji radal alami ya uhailal judi wal ضامي sabarkuha lusmun bertahan seperti Yunus meninggal suruhan hikmah al-Qundus nun datang menelan dakwah diterus walau ummad enggan seumpama dakwah berzaman hanya yang patuh sedikit golongan sakit dituduh gila sendirian kuat menempuh demi kecintaan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal kami bagaikan Musa tersalah andai terbunuh nyawa saat melerai walau dicerca sihir berbagai saat buntunya bantuanmu sampai duhai salamku serta salawat pergilah bertemu perindu umat nyatakan padanya rindu teraman daniku pendosa mengharap syafaat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wal daraji atfatan yaji radal alamin ya uhailal judi wal kami hari-hariku hanya berkata tentang dirimu jelas di mata syama'il di burung menambah cinta moga sudi bertemu di suatu masa walau tersedar imanku rapuh terus mendoakan dengan bersungguh agar permintaan hamba kan dipenuh dapat menatapmu walau dari jauh Rabbi fanfa'na bi barakati
واهدنا الحسنى بحرماتهم وأميتنا في طريقاتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليهم يا رفيع عشاني وامدارجي عطفة يا جيرة العالم يا أهين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله